Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di mana? Kita berada di Qatar Haramain Sarir ataupun speed train daripada Kota Mekah kita nak pergi ke Jeddah. Okey, jadi saya nak tunjuk panduan sikit lah. Okey, bila sampai di sini kita dah ada tiket. Yang first kali pertama sekali kita tengok jadual. Kita tengok board tu untuk kita dapatkan platform. Itu yang pertama. Kemudian bila dah dibuka, kita akan masuk check-in daripada sini dan kita akan naik atas. Di atas adalah tempat menunggu train. Sampailah train kita dimaklumkan. Dia maklumkan bahawa okey, train kita dah sampai, dah boleh turun, kita akan turun. Okey, tengok video yang seterusnya untuk daripada atas kita sampailah kita masuk ke dalam train dan sehinggalah kita sampai di destinasi tujuan kita, insya-Allah. Siru ala barakatillah. Teruskan menonton sampai habis tau. Jangan lupa like, share and subscribe. Okey, dah berjaya scan. Dia hanya scan daripada handphone saja ataupun kita print lah. Dan insya-Allah kita akan naik ke atas ni. Adalah tempat menunggu. Kita kena pastikan kita punya platform. Macam tadi kita tengok platform untuk pergerakan saya pada hari ini adalah platform 10. Jadi kita akan lalu ke platform 10 lah. Okey, insyaAllah. Okey, semua kita berada di tempat menunggu. Sekarang kita tunggu train kita sampai. Kalau kita tengok sekeliling ni banyak kursi-kursi dan sebagainya. Dan apabila dipanggil, kita akan turun daripada lift ni lah. Lift ataupun escalator, turun ke bawah untuk ke tempat menaiki train lah, insyaAllah. Okey, nanti kejap lagi saya tunjuk. Bila train sampai saya tunjuk suasana di bawah sana, insyaAllah. Alhamdulillah kita telah dipanggil turun dan kita akan turun escalator ni lah. Baik, insyaAllah. Ini suasana di eskalatornya. Bila kita nak masuk, pastikan kita masuk nombor yang betul lah. Kita masuk nombor yang betul. Dan kalau ikut tiket saya nombor 9. Saya nombor 9. Make sure kita masuk coach yang betul, nombor 9. Baru kita masuk lah. Ini 300 km per hour.